Okey. Alhamdulillah kita dapat kumpul hari ni ya. Okey, perhatian. Okey, ambil perhatian semua. Hari ni sebenarnya hari ni kita dah terlewat lah. Patutnya birthday Abah atuknya pada 8 Jun. So hari ni dah 20 So kita dah terlewat dah 12 hari. So 12 hari kan? So hari ni ada kesempatan kita selain kita mula tadi kita buat tahlil dan yasin semua untuk arwah-arwah yang kita sebutkan nama tadi, kepada terutama untuk arwah kita punya ni apa nama ni, Sheila. So kita malam ni kita ambil kesempatan untuk kita sambut birthday Abah dan atau atuknya lah. Dan di kesempatan ini saya sebagai anak lelaki lah ingin mengucapkan selamat hari jadi Abah yang ke-90. Dengan itu, dengan tidak membuang masa lagi, kita jemputlah macam biasa Abah, challenge Tuan Mahathir untuk kita adakan apa ni, bacaan doa sedikit. Dipersilakanlah Rahman. Okey. Silakan doa. Kan yang cakap tu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq tawbatan qabla al-maut. Amin. ورحمة للموت ومغفرة للموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم أهدنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشربنا بالإيمان وادخلنا جنة الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والوالدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Inna minkum taqabbalan. So ingat ni kita alu-alukan lah kalau Abah ada nak cakap apa. Atuknya ada nak bagi ucapan sedikit. Kalau ada sedikit ucapan ke, ucapan terima kasih kepada anak dan cucu-cucu ke, dan isteri ke, apa-apalah. Cakap yang ke-90. Tu dia. Apa betul bang? Apa betul? Betul dia makan sayur ke? Tidur ke? Banyak berzikir ke?
Makan ubat. Makan ubat. Makan ubat ya juga. Kalau dah sakit tu makan ubat lah. Makan lah. Itu lain macam biasa ni tak ada apa-apa. Okey. Yang saya amalkan macam tak ada buat apa-apa lah. Makanya Mungkin lah. Sebab saya ni lahir bukan jenis orang senang. Saya terpaksa membantu ibu saya sendiri memotong getah Kuat tenaga kuat tempat yang tempat yang asyik berkebun. berkebun sekarang ni. Tiap-tiap pagi pulang kalau mesti cuti sekolah lah. Kalau cuti sekolah, naik ke sekolah jugalah. okey, jadi ni kebun nak kita Di kebun. Besok lepas subuh pergi kebun. Kita lagi hiking. Walking creek. Ni pernah pergi. Berkebun memotong getah tu bukan senang kerjanya. Mangkut Mungkin lagi baik. pasal kerja yang itulah mungkin dipanjangkan Tuhan umur saya dekat lah. Selepas pada itu saya kerja dalam jabatan hutan lah 2 tahun. Kalau bukit yang ada di Tuan Tengku Panjang tu dah saya daki semua dah saya rayau semua sampai terperempak. Jauh. Jalan kaki pak. Daripada terperempak tu menyeberang jalan lagi sampai ke Kundang. Tadi bukan jalan ini jalan hutan. Dalam hutan dia jalan. Itulah kerja dulu masa muda-muda dulu. Jadi saya memang bekerja tubuh juga lah. Bukan duduk naik kon ni bayar. Gen Z sekarang tak mampu makan tidur. Okey, itu Yang dilalu dulu yang ada sekarang ni lelaki lain tak ada. Get ready dah, umur pendek semua. Itulah dia sampai sedikit atuknya punya punya betul so anak dia yang ni pun dah sekarang ni dah untuk proses diet dah ada dah. So badan pun dah turun 5 kilo kan. Jadi mungkin nak ikut jejak langkah lah. So kita itulah ucapkan tahniah, semoga dengan umur panjang ni bukan apa, kita mohonkan umur panjang ni supaya kita boleh beramal, beribadat, menambahkan lagi ilmu-ilmu kita, menambahkan pahala untuk kita. Itulah mungkin Allah berikan rezeki, Allah berikan rezeki Abah dengan mak umur panjang untuk lebih beribadat. Jadi untuk mengumpulkan pahala untuk bekalan kita di akhirat nanti. So saya dengan ini mohon untuk Abah potong kek untuk Kuning. Kuning. Kita ambil gambar Nyanyi sikit. okey, sebelum tu Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan aku sakit. Allah selamatkan kamu. Mak pegang sebelah. Okey, ambil gambar semua. Okey, 1, 2, okey. Ambil gambar. Sikit. 2, 3. Tengok sini. Alright. Okey. Terima kasih. Ada lagi nak ambil gambar ke? Jom kita Rasa. ramai-ramai. Jom pergi ke belakang, Selfie. pergi ke belakang. Okey, pergi ke belakang. Kita ambil gambar. Jom. Semua. Jom. Semua jom. Mari. Abang, Syafiq. Mari. Cuma kita satu family semua masuk semua. Jom.
Sampai tinggi. Buat video sikit Baru Selamat hari raya jadi. Selamat